Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya akan berkongsilah pendapat saya mengenai satu isu yang semakin meruncing di kalangan mahasiswa, iaitu masalah kesihatan mental. Baik, baru-baru ini tular di media sosial berkenaan dengan seorang individu yang memuat naik videonya, dan video tersebut memaparkan bahawa individu tersebut sedang bersedih. Bahkan individu itu juga sedang berteriak seorang diri di bilik air, dan individu itu mengatakan bahawa dia telah mengalami kemurungan. Jadi daripada video tersebut, ramailah yang memberi pendapat. Ada yang mengatakan bahawa dia hanya berpura-pura, ada yang mengatakan bahawa individu tersebut hanyalah mengalami, orang kata di mana dia hanya mencari perhatian lebih sahaja. Tapi di sebalik daripada video tersebut, saya juga terpanggil untuk mengulaskan isu ini, kerana bagi saya masih ramai lagi di luar sana yang tidak syakna. Bahkan ada juga yang tidak mengambil berat langsung, iaitu masalah isu kesihatan mental. Baik, sebelum itu saya boleh menceritakan berkenaan dengan definisi dan juga beberapa data lah berkenaan dengan kesihatan mental. Kesihatan mental adalah situasi di mana seorang individu dia menyedari potensinya boleh boleh berdaya tindak terhadap stres, boleh bekerja dengan produktif dan boleh menyumbang kepada masyarakat. Itu adalah situasi di mana seseorang itu berjaya untuk menjaga kesihatan mentalnya. Tetapi sekiranya perkara tersebut di sebaliknya, maksudnya di mana dia tidak mampu untuk berfikir sama seperti yang tadi, tidak mampu untuk menjaga tahap stres, so berkemungkinan besar mereka akan mengalamilah beberapa masalah-masalah kesihatan mental yang masih pada masa sekarang itu adalah perkara yang jadi salah satu sakit yang merupakan salah satu sakit yang ada di hospital yang masih lagi perlukan rawatan. Baik, apa tu masalah kesihatan mental, ataupun apakah perkara yang kita boleh katakan itu adalah masalah kesihatan mental? Bila mana seseorang tu mengalami kemurungan, seseorang itu mengalami kecelaruan kebimbangan umum, kecelaruan panik, kecelaruan obsesif kompulsif, kecelaruan stres selepas trauma dan juga gangguan tidur. Jadi, kesihatan mental seseorang ni dipengaruhi oleh corak asuhan seseorang. Sekiranya pada ketika itu, pada waktu kecilnya lagi, dia membesar dalam keadaan yang tidak baik, dipukul atau penuh dengan trauma, sudah pasti bila kanak-kanak ataupun individu itu membesar, mereka akan berpotensi untuk mengalami masalah kesihatan mental ni. Jadi, apa yang membimbangkan berkenaan dengan kesihatan mental, di mana menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad baru-baru ini, kira-kira 1 juta atau 4.6% penduduk Malaysia berusia 15 tahun ke atas mengalami kemurungan. Dan ini merupakan satu perkara yang seriuslah bagi beliau, yang menuntut perhatian segera semua pihak. Dan lebih-lebih lagi, angka kata beliau yang memetik tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbidity NHMS 2023, angka itu merupakan peningkatan 2 kali ganda berbanding dapatan 2019. Jadi bagi saya isu ini bukanlah sekadar topik yang mungkin hangat di media sosial ataupun di statistik laporan tahunan, tapi ini adalah salah satu perkara pentinglah yang dialami oleh di antara kita sendiri. Bahkan ada juga yang di kalangan yang lebih berpotensi juga adalah di kalangan pelajar sendiri, di mana sekiranya mereka tidak mampu untuk menjaga kesihatan mental mereka, so banyaklah sebab yang berkemungkinan boleh menyebabkan mereka untuk mengalami masalah kemurungan. Jadi saya percaya bahawa ramai juga di kalangan kita yang mengalami tekanan emosi, tapi kita sendiri tidak mampu untuk tampil ke hadapan untuk memaklumkan kepada yang lain, sebab sesetengah individu ataupun sesetengah pihak ni, mereka hanya mengatakan bahawa orang yang mengalami tekanan atau mengalami kemurungan, mereka adalah seseorang yang mungkin
lemah dari segi imannya. Bahkan ada juga yang memandang rendah dengan orang tersebut kerana orang tersebut tidak mampu untuk menjaga kesihatan mental sendiri. Jadi disebabkan perkara itulah orang yang mengalami masalah kesihatan mental ni, mereka tidak dirawat dengan baik. Jadi kesan pun, sekiranya kita berhadapan dengan orang yang ada masalah kesihatan mental ataupun kita sendiri mengalami masalah kesihatan mental, kita akan mengalami gangguan kehidupan seharian, dan kesihatan mental ni juga boleh akibatkan seseorang tu sehinggakan dia akan ambil keputusan untuk bunuh diri. Bahkan mereka juga akan merasa hilang arah tuju dan sudah tidak mahu meneruskan kehidupan. Oleh itu saya cadangkanlah agar pihak yang terbabit untuk memperluaskan lagi perkhidmatan kaunseling. So dalam perkhidmatan tu mungkin pelajar akan terus datang, boleh terus memaklumkanlah apa masalah-masalah mereka, dan juga kita sediakan juga program kesejahteraan mental yang konsisten. Itu adalah tindakan individu luar. Tapi bagaimana pula dengan diri kita sendiri? Jadi sebagai seorang individu, kita juga perlu cakna berkenaan orang sekeliling kita. Sekiranya melihat mereka memerlukan, bantulah dengan seikhlas hati. Dan dalam kita menjaga sekeliling, kita juga perlu dan bertanggungjawab untuk menjaga kesihatan mental sendiri. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.